thinking classroom ni sebenarnya kita nak galakkan murid-murid tu bertanya. Macam budak-budak kecil kan, 2 tahun, 3 tahun, mereka selalu tanya kenapa. Tapi kita tak boleh kata, tak payah, bising je lah. Baiklah, sidang penonton Maya sekalian, bertemu kita lagi di bahagian kedua sesi podcast JPN Kedah bersama-sama dengan Dr. Rusmini binti Ku Ahmad. Baik, saya nak teruskan sesi kali ini dengan melontarkan satu soalan. Soalan ini mungkin doktor dah jumpa dah jawapannya di sepanjang lawatan kerja yang dilakukan, iaitu berkaitan dengan peluang-peluang yang ada. Tentu semasa lawatan doktor melihat PPD ni ada peluang yang perlu dimanfaatkan. Jadi apakah peluang tersebut kalau doktor boleh kongsikan dengan penonton sekalian? Okey. Semasa lawatan saya dapati beberapa perkara yang boleh kita ambil peluang, iaitu dari segi kepakaran guru, kepakaran SIST kita, macam tadi disebut oleh KPPD Kubang Pasu, ada 2 orang guru cemerlang di sini yang berada di sekolah Hosba. Kemudian begitu juga dengan daerah-daerah lain. Jadi apabila kita ada kepakaran ini, kita boleh kongsikan. Dan ini semua ke-10 PPD ini yang saya tengok ada isu yang sama, iaitu isu matematik yang sangat kritikal, even seluruh negara pun. Betul. Bukan hanya di 10 PPD Kedah ini, tetapi juga jadi sebagai seperti isu di peringkat kebangsaan. Jadi perkara ni boleh kita gunakan kalau ada pool di PPD lain yang ada guru-guru cemerlang dalam bahasa Inggeris, matematik, untuk mata pelajaran yang teras ini. Kita boleh kongsikan tu satu, dari segi pool untuk guru-guru cemerlang. Kemudian dari segi kepakaran PPD pun mereka ada kepakaran yang berbeza juga. Ada yang sangat detail tentang cakna tentang kehadiran murid, isu macam saya sebut tadi, pergi ke rumah dan sebagainya. Tetapi ada juga PPD yang mahir dalam DSKP, ada PPD contohnya contoh PPD Pendang, PPD Yan, di Kubang Pasu sendiri, dan juga semualah PPD di Baling juga. Kalau ada kepakaran ini, contohnya yang macam Encik Munawir tadi di Ian menguasai di SKP. Kemudian Puan Nur Ashikin yang banyak pengalaman mengepalai sekolah-sekolah seperti Sultanah Asma dan juga Sultanah Bahia. Jadi mereka juga boleh berkongsi untuk meningkatkan, dulu mereka tingkatkan sekolah mereka, tapi sekarang bagaimana nak tingkatkan PPD. Jadi kita boleh pool kepakaran untuk dari segi guru, kepimpinan PPD sendiri untuk melonjakkan kecemerlangan, discuss issues, bagaimana kita nak attack the problem, bagaimana kita nak sediakan plan untuk jangka panjang, jangka sederhana dan jangka pendek, melihatkan kepada data-data yang ada di setiap PPD itu. Itu dia. Peluang itu pun sebenarnya terselit pesanan tu. Dan kalau kita bercakap tentang peluang, doktor, sudah tentu ada cabaran-cabaran yang hadir dalam pentadbiran di PPD maupun pendidikan itu sendiri yang boleh menarik turun kualiti pendidikan. Jadi di antara banyak cabaran yang ada, mungkin doktor boleh bantu terangkan apakah cabaran utama yang perlu diberi perhatian khusus oleh PPD di negeri Kedah ini untuk mendepani cabaran tersebut agar segala dasar Kementerian Pendidikan dan juga pelaksanaan kurikulum itu sampai dan menepati hasrat yang sebenarnya, doktor. Peranan JPN dan PPD nak membantu sekolah, menyokong sekolah, nak meningkatkan enrolment STEM, nak meningkatkan penguasaan literasi numeracy, matematik, bagaimana kita nak atasi isu murid-murid kita tidak menguasai matematik, tidak minat STEM, tidak mahu pun masuk aliran STEM, ya. Kemudian isu berkaitan dengan keciciran. Jadi saya berpandangan PPD, JPN dan PPD, terutama sekali PPD yang paling dekat dengan sekolah ini, mereka harus menguasai dasar-dasar perkara-perkara yang dituntut oleh kementerian. Jadi kompetensi pegawai kita, kompetensi pemimpin di PPD itu sangat penting. Kalau kita rasa kita ada kekurangan dan kita rasa ada ni yang kita, kenapa sekolah kita tak boleh meningkat, dari segi keciciran, dari segi akademik, dari segi sasial dan sebagainya. Bila kita buat analisis tadi,
mengapa kita tak boleh meningkat seperti mana daerah lain ataupun negeri lain ataupun di peringkat antarabangsa. Jadi kita lihat juga kepada kompetensi pegawai dan juga PPD kita. Jadi sebab tu tadi saya kata bukan hanya di sekolah saja melaksanakan professional learning community ataupun peningkatan profesionalisme guru, tetapi juga di peringkat kita. Sebab cabaran yang ada di dalam antara pegawai-pegawai kita dari segi aspek kepimpinan dan juga kompetensi pegawai-pegawai PPD juga mesti dibantu kerana mereka nak menyokong sekolah. Kalau mereka tidak ada idea ataupun apa saranan cadangan yang nak berikan kepada sekolah, jadi sekolah pun akan hilang kepercayaan. Jadi sebarang dasar ataupun apa inisiatif yang KPM ataupun kementerian cadangkan tak akan dapat dibawa dengan lancar, dengan elok dan hilang trust cikgu-cikgu kepada kita berkaitan dengan perkara-perkara yang sepatutnya mereka laksanakan. Jadi pada saya cabaran dari aspek kepimpinan dan juga kompetensi pegawai-pegawai PPD itu sendiri mesti ditingkatkan. Kita ni betul-betul nak bantu sekolah dan kita nak bandingkan, even kalau kita lihat di peringkat antarabangsa juga, mengapa kita masih ke belakang, belum lagi capai. Contohnya dari segi pencapaian pentaksiran antarabangsa, mengapa kita di belakang daripada Vietnam, mengapa kita di belakang daripada Singapura dan juga negara-negara OECD ataupun negara maju yang lain. Jadi kalau kita sentiasa bertanya dan kita sentiasa melihat pada data apa lagi yang perlu kita laksanakan, dan insya-Allah kita akan berjaya sebab kita hari-hari fikirkan tentang perkara itu. Hari-hari kita fikirkan macam mana nak tingkatkan kemahiran matematik dalam kalangan murid-murid kita sejak dari prasekolah lagi sehinggalah ke peringkat sekolah menengah. Betul. Dan saya tertarik satu perkara. Saya sebenarnya mengikuti kebanyakan lawatan kerja doktor ke PPD di negeri Kedah. Ketika doktor di PPD Baling, ada doktor berkata tentang thinking classroom. Yes. Ini sangat menarik, satu konsep yang begitu menarik. Kalau boleh doktor, saya nak mohon dalam sesi podcast ini untuk doktor berkongsi sedikit berkenaan dengan thinking classroom ini. Okey, semalam pun saya sebut juga berkaitan dengan thinking classroom di PPD Kulim Bandar Baru. Tadi di PPD Kubang Pasu saya tak sebut, mungkin sebut perkara lain dan juga konsep berkaitan dengan thinking classroom ini sebenarnya bukan perkara yang baru pun. Bila kita masuk prasekolah nanti, kita ada kurikulum yang baru tahun 2026. Jadi thinking classroom ni sebenarnya kita nak kita sentiasa galakkan murid-murid tu bertanya. Macam budak-budak kecil kan, 2 tahun, 3 tahun, mereka selalu tanya kenapa. Tapi kita tak boleh kata, tak payah, bising je lah, jangan tanyalah, banyak sangat tanya. Jadi kita merencatkan sifat ingin tahu mereka. Jadi kita dalam classroom nanti di peringkat sedari awal sekolah rendah, prasekolah sehingga ke sekolah rendah. Jadi kita nak wujudkan suasana di mana murid tu bertanya dan cikgu kena jawab, kena explain. Sebab bila cikgu nak kena explain, cikgu kena tahu ada ilmu itu. Mengapa tumbuhan boleh tumbuh bila ada cahaya matahari, bila ada air. Cikgu nak explain macam mana. Takkan cikgu nak kata memang macam tu. Kan? Memang macam tu. Jadi dia pun tak tercapai hasrat ingin tahunya tu. Jadi cikgu pun nak kena ada bidang ilmu itu untuk explain kepada murid-murid. Kerana kita nak menggalakkan mereka yang bertanya. Bukan cikgu yang banyak bertanya, one way communication, tapi murid yang banyak bertanya supaya dalam masa mereka murid-murid bertanya itu, cikgu pun dapat tahu bahawa pemahaman murid tu setakat mana. Yang ni memang tak tahu langsung. Memang serius dia nak tahu, nak tanya. Yang ni memang dia tanya untuk melengkapkan pengetahuan dia yang sebelum ini, pengetahuan masa lalunya. Sebab tu dia bertanya why. Yang lebih tinggi lagi mungkin murid kita akan bertanya, why not? Ataupun what if? Why? Kenapa? What if? Kan? Kenapa kalau kita tak buat macam ni? Why not kita buat macam ni? Yang ada idea lah. Aras pemikiran yang kita kata higher order thinking skills tu. Jadi kita nak didik mereka higher order thinking skills tu, kita nak wujudkan pembelajaran di mana classroom tu merupakan thinking classroom. Menarik sekali doktor. Yes. Kalau satu masa nanti kita boleh bukan mengadaptasi, tapi kita mengimplikasikan perkara ini di sekolah kita, terutamanya pada peringkat prasekolah, saya yakin dan percaya doktor, satu masa nanti kita boleh berdiri sebagai jaguh
di peringkat antarabangsa. InsyaAllah itu yang kita hasratkan. Baiklah, saya dah sampai ke satu soalan yang sedikit menyentuh rasa. Inilah dia figura yang amat kita segani. Maka kita nak bertanyakan satu soalan ini kepada doktor. Boleh. Dengan semua pengalaman dan ilmu yang doktor ada, boleh tak doktor titipkan kepada kami di negeri Kedah ini pesanan? Boleh saya katakan pesanan dari seorang yang cukup kami segani ke negeri Kedah Darul Aman ini, doktor. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Hassan. Sedihlah pula dengar. Kan nak berpesan, dia tak boleh sedih. Okey, jadi saya pesan kepada semualah, sebab kita ni pendidik, kita cikgu, kita asal cikgu dan kita memang nak didik murid-murid kita. Jadi perkara asas tu tak akan hilang, di mana kita nak kuasai ilmu, kita nak kuasai dari segi sasiah, pembangunan karakter. Jadi dalam penguasaan ilmu dan kemahiran, pada saya kita semua kena lihat perkembangan terkini. Macam mana kita belajar dalam strategic planning kita, mengkaji persekitaran, kemudian melihat kepada apa yang kita ada, di mana duduknya kita. Jadi untuk itu pesanan saya, tingkatkan kemahiran ilmu. Ilmu ni mesti ada melalui pengalaman, pembacaan, berkelompok dengan orang-orang yang berfikiran positif, yang profesional, yang boleh memberi idea dan kebaikan kepada kita. Jadi kerja bersungguh-sungguh. Fokus tu sangat penting. Kalau kita fokus kepada isu kritikal kita seperti matematik, insya-Allah kita akan berjaya. Dan sebab apabila kita fokus, kita akan mencari jalan bagaimana kita nak selesaikan isu ini. Contohnya kita fokus kepada keciciran. Kita akan attack the problem lah, dan kita akan cari isu inisiatif apa yang kita nak laksanakan. Jadi kalau kita fokus dan kita sentiasa fikir dan kita fokus tu on what matters. Pesanan saya selalu sebut dengan pengetua sekolah juga, focus on what matters. Fokus on what matters tu bermakna kita fokus kepada perkara-perkara yang akan menjayakan misi dan visi kita. Menjayakan apa yang kita sasarkan. Macam di Kubang Pasu ni, dia nak jadi intelligence. Then fokus kepada perkara yang ke arah itu. Begitu juga dengan PPD lain yang saya pun tak ingat lah. Dia punya tagline, bangkit, baling bangkit. Saya ingat paling senang ingat. Lepas tu, future something lah. Di PPD Padang Terap tu, dan perkara-perkara ni kita kena, apabila kita ada moto dan tagline tu, kita kena bergerak ke arah itu. Baik doktor, begitu banyak perkongsian yang telah doktor kongsikan dengan kami, dan kami berasa sangat bertuah dengan kehadiran Dr. Rusmini binti Ku Ahmad ke laman negeri Kedah ini, dan semoga perkongsian dan segala ilmu yang telah doktor curahkan pada hari ini menjadi panduan untuk kesemua warga pendidikan di negeri Kedah, bukan sahaja terhad kepada rakan-rakan di PPD, malah juga di JPN Kedah dan juga rakan-rakan yang mentadbir sekolah serta rakan-rakan guru yang saya kira begitu committed sekali untuk menjulang imej pendidikan kita. Semoga cabaran yang kita ada pada waktu ini untuk menempatkan kita di kalangan yang terbaik di pentas dunia itu, insya-Allah akan dapat kita jawab dalam tempoh masa yang akan datang. Dan penonton maya sekalian, ini telah membawa kita kepada pengakhiran sesi podcast kali ini. Sebelum saya menutup sesi ini, ingin saya menyeru kepada rakan-rakan kesemuanya yang masih berhikmat dan juga mereka yang menjadi pemegang taruh pendidikan di negeri kita untuk senantiasa menggandakan usaha dan senantiasa berkomitmen tinggi dalam kita mendepani semua cabaran serta melaksanakan apa yang sepatutnya selaras dengan aspirasi Kementerian Pendidikan. Baiklah penonton sekalian, sampai sini dahulu sesi podcast kita. Sekiranya ada sebarang kesilapan, Dr. Rusmini, saya mewakili Jawatan Pendidikan Negeri Kedah ingin memohon maaf, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi ya doktor selepas ini. Doktor tak akan berhenti tahu, dia akan kembali lagi ke laman kita Negeri Kedah Darul Aman ini untuk senantiasa membantu kita agar kita pun sederap melangkah ke arah apa yang telah diaspirasikan oleh Kementerian Pendidikan. Baik, sampai kita bertemu lagi dalam sesi podcast yang akan datang. Sambutlah salam mesra, salam penuh muhibah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.